Keikhlasan ibarat semut yang hitam, berada di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Jadi, keikhlasan adalah sesuatu yang amat tersembunyi. Hanya Allah sahaja yang mengetahui. Orang-orang yang ikhlas tidak mengharap dipuji dan mereka tidak kecewa apabila tidak dihargai. Kerana orang-orang yang ikhlas melakukan sesuatu amal hanya semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah, bukan pujian manusia. Jadi sahabat, marilah kita tingkatkan keikhlasan kita dalam setiap amal yang kita lakukan. Kerana dengan keikhlasan ini, kita akan dapat ketenangan hati dan meningkatkan nilai ketakwaan. Kerana asas ketakwaan adalah keikhlasan. Jumpa lagi. Terima kasih.